Pihak berkuasa Australia dilaporkan telah mengumumkan bahawa mereka sedang menyiasat bintang pop Katy Perry berhubung dakwaan serangan seksual yang dibuat oleh pelakon Ruby Rose. Kita akan membincangkan tentang dakwaan tersebut, kemungkinan siasatan, kemungkinan pertuduhan, apa yang boleh kita jangkakan seterusnya, siapa yang akan ditemu bual, dan kita akan mengupasnya bersama seseorang yang kini sudah biasa dengan cara siasatan di Australia dijalankan. Selamat datang ke Sidebar, dibawakan oleh Law and Crime. Saya, Jesse Weber. Tuduhan selebriti yang agak luar biasa kini menjadi tajuk utama. Pelakon Ruby Rose telah menuduh penyanyi pop Katy Perry melakukan serangan seksual di sebuah kelab malam di Australia kira-kira 20 tahun lalu. Ini adalah berita besar. Dan apa yang benar-benar menjadikan ini berita besar ialah ia kini dilaporkan telah mendorong siasatan rasmi polis di sana. Yang saya ingin bincangkan dengan seorang pakar sebentar lagi tentang bagaimana perkara ini boleh berlaku. Tetapi apa yang memulakan semua ini, bukan? Jadi Ruby Rose, yang paling dikenali melalui filem seperti Resident Evil, John Wick, Pitch Perfect, The Meg, beliau telah membuat kenyataan mengenai Katy Perry. Dan ia berkaitan dengan reaksi Katy Perry terhadap persembahan Justin Bieber di Coachella. Dan Ruby Rose pergi ke Threads dan dilaporkan menulis, Katy Perry telah melakukan serangan seksual terhadap saya di Spice Market nightclub di Melbourne. Siapa peduli apa yang dia fikirkan? Sekarang, dia menyusuli itu dengan berkata, saya kini berumur 40 tahun. Ia mengambil masa hampir 2 dekad untuk saya menyatakannya secara terbuka. Walaupun saya sangat bersyukur kerana masih hidup cukup lama untuk bersuara. Ia menunjukkan betapa besar kesan trauma dan serangan seksual. Terima kasih kerana memahami saya. Sekarang, ada banyak lagi yang saya akan bincangkan di sini. Tetapi memang ada. Seorang wakil untuk Katy Perry membalas dalam satu kenyataan, mengatakan dakwaan yang tersebar di media sosial oleh Ruby Rose tentang Katy Perry bukan sahaja sama sekali tidak benar, malah ia adalah pembohongan yang berbahaya dan melulu. Cik Rose mempunyai sejarah yang jelas, terdokumentasi membuat dakwaan serius secara terbuka di media sosial terhadap pelbagai individu. Dakwaan yang telah berulang kali dinafikan oleh mereka yang terlibat. Sekarang, saya tidak percaya itu merujuk secara langsung kepada sesuatu yang spesifik. Tetapi untuk memberikan sedikit konteks di sini, beberapa tahun lalu, Ruby Rose meninggalkan rancangan Batwoman di CW dan beliau membuat dakwaan mengenai persekitaran kerja yang bermusuhan dan salah laku menyasarkan penerbit serta eksekutif. Yang mana pada masa itu, Warner Brothers memberi respon dengan mengatakan ini adalah satu bentuk revisionis. Sejarah mendakwa bahawa beliau telah diberhentikan, bahawa beliau dipecat daripada projek ini, kononnya, berdasarkan pelbagai aduan mengenai tingkah laku di tempat kerja. Tetapi saya ingin kembali kepada Ruby Rose dan Katy Perry. Jadi dalam satu lagi hantaran, Rose mendakwa bahawa Perry melihat saya berehat di atas riba kawan baik saya. Untuk mengelak daripadanya, dia tunduk, menarik seluar dalamnya ke tepi dan menggosoknya. Menjijikkan, katakan saja bahagian sulit di muka saya. Sehingga mata saya terbuka luas dan saya muntah ke arahnya. Sangat terperinci, sangat spesifik. Okey. Sekarang, Rose juga memuat naik bahawa petikannya sebagai seorang wanita atas pelbagai sebab berkongsi tentang keganasan dan penderaan seksual antara wanita nampaknya 100 kali lebih sukar daripada bercakap tentang pemangsa lelaki. Sekurang-kurangnya bagi saya. Dan kemudian ada kemaskini besar. Rose memuat naik di Threads. Hari ini, saya akan pergi ke balai polis untuk melihat sama ada mana-mana pengalaman saya boleh disiasat. Saya bayangkan ia sudah melepasi had masa pendakwaan, tetapi itu lebih menjadi sebab untuk mencuba. Apa yang menarik, dia sebelum ini pernah memuat naik bahawa dia tidak berminat untuk melaporkan perkara ini kepada polis. Sebenarnya dia nampaknya pernah memuat naik bahawa Perry, petikannya, dipersilakan menyaman saya. Dia tidak akan buat begitu kerana ia memang berlaku. Saya ada gambar dan ia memang berlaku di tempat awam serta disaksikan oleh ramai orang. Oh ya, dari sudut pandangan undang-undang, itu betul. Katy Perry secara teknikal boleh menyaman Ruby Rose atas sesuatu seperti fitnah. Kerana perkara-perkara ini, saya bayangkan dia akan berhujah mendakwa kenyataan palsu yang dibuat secara terbuka di media sosial. Jika Rose telah memfailkan saman dengan membuat dakwaan-dakwaan ini, dia mungkin tidak boleh disaman atas fitnah. Kerana secara umumnya, jika anda membuat dakwaan dalam saman, anda dilindungi daripada saman fitnah. Betul? Masuk akal. Jika sesiapa sahaja boleh terus memfailkan saman fitnah terhadap anda, kerana memfailkan saman, ia akan menakutkan orang untuk mengambil tindakan undang-undang. Ia akan membuatkan sesiapa pun takut untuk pergi ke mahkamah dan itu memang tidak masuk akal. Tetapi untuk komen awam yang dibuat oleh Ruby Rose terhadap Katy Perry,
Adakah terdapat potensi liability undang-undang? Sudah tentu. Saya bukan kata Katy Perry akan memfailkan saman terhadap Ruby Rose, tapi ini sekadar untuk difikirkan. Baiklah, sekejap saja. Ini untuk anda yang memiliki kucing di luar sana. Siapa yang tak mahu kucing mereka sihat dan gembira, betul tak? Sebab itulah saya nak cakap tentang memberi kucing anda makanan Smalls. Kebanyakan makanan kucing di luar sana dibuat dengan bahan pengisi murah, hasil sampingan daging dan bahan tiruan. Kesihatan kucing anda yang menanggung akibatnya. Tetapi Smalls berbeza. Kenapa? Resepi mereka dibuat tanpa bahan pengawet, menggunakan 100% bahan grade manusia yang anda boleh jumpa dalam peti sejuk anda. Kucing bergantung pada protein untuk tenaga. Mereka juga perlukan banyak hidrasi untuk kekal sihat dan cergas. Dan bernasib baik, Smalls mengandungi sekurang-kurangnya 80% protein haiwan. Bahan-bahan segar mereka dimasak perlahan-lahan untuk mengekalkan semua nutrien, hidrasi dan rasa. 88% pemilik kucing melaporkan bahawa selepas memberi makan Smalls kepada kucing mereka mempunyai pencernaan yang lebih baik, bulu yang lebih berkilat dan lebih bertenaga untuk bermain. Pakar-pakar juga sangat memuji produk ini. Forbes menobatkan Smalls sebagai makanan kucing terbaik secara keseluruhan. Pengulas BuzzFeed melaporkan bahawa kucing mereka sangat teruja dengan makanan ini. Lihatlah, kesihatan kucing anda bermula dengan apa yang mereka makan. Cuba Smalls. Dapatkan diskaun 60% untuk pesanan pertama anda serta penghantaran percuma dan snack percuma seumur hidup apabila anda pergi ke smalls.com/sidebar. Sekarang, saya ingin beralih kepada apa yang saya percaya adalah respons terkini Ruby Rose yang dipostkan dalam talian. Petikan, "Hai, kemas kini terakhir mengenai perkara ini. Sehingga petang ini, saya telah menyelesaikan semua laporan saya. Ini bermakna, saya tidak lagi boleh memberi komen, menyiar semula atau bercakap secara terbuka mengenai mana-mana kes tersebut atau individu yang terlibat. Ia mungkin nampak seperti saya mengabaikan segala-galanya, daripada mesej sokongan hinggalah pengalaman orang lain. Tetapi saya tidak begitu. Ini adalah permintaan standard daripada pihak polis dan dalam banyak cara, ia agak melegakan. Saya boleh mula proses penyembuhan sekarang dan buat sementara waktu teruskan hidup. Saya sangat sayangkan anda semua." Dan tahu tak, inilah kemaskini besar itu. Menurut KTLA 5 petikan, Pasukan Siasatan Kesalahan Seksual dan Penderaan Kanak-kanak Melbourne, Detektif, sedang menyiasat satu kes serangan seksual lama yang berlaku di Melbourne pada tahun 2010. Polis telah dimaklumkan bahawa kejadian itu berlaku di sebuah premis berlesen di CBD Melbourne. Oleh kerana siasatan masih berjalan, adalah tidak wajar untuk mengulas lanjut pada peringkat ini. Sekarang, CBD bermaksud Kawasan Pusat Perniagaan. Dan Perry sendiri untuk penjelasan tidak mengulas mengenai dakwaan ini. Tetapi saya ingin katakan, pada waktu yang hampir sama, pada 14 April, beliau dilaporkan memuat naik di Instagram melalui Instagram Story dengan menulis, "Saya sayang kamu." Ini disertakan bersama gambar lagunya By the Grace of God. Lagu ini dari albumnya tahun 2013, Prism. Terpulang kepada anda untuk menilainya, tetapi saya perlu sebutkan ini. Dalam satu temu bual bersama The Herald Sun, ini menurut laporan oleh Rolling Stone Australia, bekas pengurus kelab malam Melbourne yang dilaporkan Spice Market yang kini telah ditutup, mendakwa bahawa pada malam kejadian yang Rose ceritakan, dia tidak tahu apa-apa perkara seperti itu berlaku. Dia mendakwa mereka masuk bersama-sama, mereka juga bersama dengan jurusolek dan pendandan rambut Katy, serta seorang lagi lelaki yang merupakan kawan Ruby. Ia adalah mimpi ngeri keselamatan kerana terdapat 600 orang di sana dan Katy asyik keluar menari dengan semua orang dan pergi betul-betul ke tengah-tengah mosh pit. Mereka berada di ruang Genie Bottle. Jadi itu nampaknya bilik VIP dan minum-minum serta sebagainya. Tetapi kebanyakannya berada di situ, melakukan hal mereka sendiri. Saya tidak sedar tentang sebarang dakwaan serangan atau seseorang muntah. Dia mendakwa bahawa Rose dan Perry kedua-duanya petik kata mabuk. Tetapi petik kata tidaklah mabuk teruk atau apa-apa. Kedua-duanya telah minum terlalu banyak. Untuk mengelakkan orang mengambil gambar mereka dalam keadaan begitu, kami mengatur sebuah kereta dan pemandu untuk menunggu di luar pintu masuk hotel di Collins Street. Kami mengiringi mereka keluar melalui belakang dan naik ke pintu keluar kecemasan, lalu memasukkan mereka ke dalam kereta bersama-sama. Sementara itu, sebelum kita masuk ke dalam siasatan dan apa yang mungkin berlaku selepas ini, saya perlu katakan perkara ini. Ini bukan kali pertama Ruby Rose membidas Katy Perry. Tidak. Pada tahun 2017, dia dilaporkan mengkritik lagu Swish Perry kerana pada masa itu, ia dilihat sebagai lagu sindiran terhadap Taylor Swift. Dan Rose dilaporkan menulis di Twitter, "Saya cuma rasa dengan segala yang berlaku di dunia,
untuk beralih daripada penjenamaan semula sebagai aktivis politik kemudian meninggalkannya dan bermain kotor adalah sesuatu yang mengecewakan. Satu lagi perkara yang saya perlu tegur. Beberapa perkara telah menjadi tumpuan atau mendapat perhatian semula sejak dakwaan ini, dakwaan daripada Ruby Rose. Seperti pelakon Anna Kendrick. Jadi, dia bergurau dalam satu penampilan pada tahun 2014 bersama Conan O'Brien bahawa Perry telah menyentuh bahagian dada beliau secara tidak wajar semasa apa yang dia gambarkan sebagai malam yang pelik. Pada tahun 2019, pelakon Josh Kloss yang dikatakan muncul dalam video muzik Teenage Dream Perry menuduh beliau bukan sahaja melakukan penderaan secara lisan tetapi mendakwa bahawa beliau telah mengeluarkan alat sulitnya di sebuah parti tanpa persetujuannya. Hos televisyen Rusia Georgia, Tina Kendalaki, menuduh Perry menyentuh dan mencium beliau secara tidak wajar. Pada tahun 2018, semasa menjadi juri dalam American Idol, Perry dilaporkan mencium peserta Benjamin Glaze di bibir, yang mana beliau kemudian berkata beliau tidak menganggapnya sebagai gangguan seksual, tetapi nampaknya beliau ada mengatakan perkara itu membuatnya tidak selesa. Sekarang, saya ingin memahami bagaimana siasatan Australia ini boleh dijalankan. Adakah tiada had masa untuk pendakwaan? Adakah Katy Perry boleh disoal siasat? Adakah beliau boleh ditangkap? Siapa lagi yang akan disoal siasat berkaitan dengan kes ini? Itu yang saya ingin huraikan. Baiklah, sekarang saya ingin membawa masuk Mike King. Kenapa saya ingin membawa masuk Mike King? Selain daripada fakta bahawa beliau adalah tetamu yang hebat, bekas komander polis, hos Profiling Evil dan penulis Wolves in Sheep's Clothing, beliau sebenarnya mempunyai kepakaran yang sangat khusus berkaitan dengan siasatan di Australia. Apa maksud saya? Beliau mempunyai dokumentari 4 bahagian di Australia yang saya percaya akan ditayangkan pada 22 April. Ia berkaitan dengan kes pembunuh bersiri. Siri ini sangat hangat diperkatakan di sana sekarang. Jadi Mike, terima kasih kerana sudi hadir untuk memberi semua orang sedikit perspektif. Anda agak biasa dengan bagaimana siasatan dijalankan di Australia, betul? Ya, Jesse. Sebenarnya saya berpeluang selama kira-kira 7 tahun untuk bekerja di seluruh negara Australia di setiap negeri. Saya telah mengenali, sekurang-kurangnya di peringkat kepimpinan, ramai komander dari setiap kumpulan yang berbeza itu. Termasuk saya pernah duduk di pejabat Jabatan Polis Victoria. Jadi ini sebenarnya satu kes yang sangat menarik bagi saya dari pelbagai sudut pandangan. Bukan sahaja perbezaan antara Undang-Undang Amerika Syarikat dan Undang-Undang Australia setakat yang saya faham, tetapi juga cara mereka menyiasat sesuatu perkara. Boleh awak ceritakan tentang itu? Sebelum kita masuk ke perincian, secara amnya, bagaimana ia berbeza? Bagaimana siasatan di Australia berbeza dengan siasatan di sini di Amerika Syarikat? Sebenarnya, saya memang sentiasa melihat polis Australia dengan cara yang sedikit berbeza kerana pada pendapat saya, mereka jauh lebih baik dalam menangani penyelesaian konflik dan perkara-perkara lain. Mereka perlu belajar bagaimana untuk berbual dengan orang ramai dan benar-benar cuba mengawal mereka dengan cara yang kurang memudaratkan. Sekarang, kes ini tiada kaitan dengan cara yang kurang memudaratkan selain daripada ia melibatkan pemikiran yang sama sekali berbeza. Saya rasa undang-undang itu serupa dari segi sifatnya, kecuali ia tertakluk di bawah peraturan diraja dalam banyak kes. Jadi ia agak berbeza, kadang-kadang sukar untuk saya fahami. Tetapi apabila anda melihat kepada aspek undang-undang teras, terutamanya dalam kes seperti ini, serangan seksual, tidak kira sama ada anda berada di Australia, Amerika Syarikat atau di mana-mana sahaja, ia tetap serangan seksual. Dan mereka mempunyai statute. Mereka mungkin menamakannya secara berbeza daripada apa yang kita lihat dalam kes ini dan mungkin cuba mengkategorikannya. Baiklah, jadi dengan latar belakang seperti itu, ia terasa seperti satu perkara besar untuk Jabatan Polis Victoria membuat kenyataan ini. Saya akan membacanya sekali lagi. Detektif Pasukan Siasatan Kesalahan Seksual dan Penderaan Kanak-kanak Melbourne sedang menyiasat satu serangan seksual lampau yang berlaku di Melbourne pada tahun 2010. Polis telah dimaklumkan bahawa kejadian itu berlaku di sebuah premis berlesen di CBD Melbourne. Oleh kerana siasatan masih berjalan, adalah tidak sesuai untuk mengulas lanjut pada peringkat ini. Sekarang, mereka tidak menyebut secara khusus Ruby Rose. Mereka tidak menyebut secara khusus Katy Perry. Tetapi semua orang membuat andaian sendiri. Fakta bahawa mereka mengumumkan satu siasatan di sini dan mempunyai satu unit yang khusus untuk dakwaan serangan seksual lampau. Adakah anda biasa dengan unit ini? Atau secara amnya, hakikat bahawa mereka telah mengumumkan perkara ini terasa seperti sesuatu yang besar? Ya, dan bagi saya sebenarnya, Jesse, bila saya lihat orang Aussie memang pakar dalam berdepan dengan media dan kemudian menutup segala-galanya.
Mereka tidak berkongsi maklumat. Mereka tidak memberitahu inilah tahap siasatan setakat ini. Ia sangat berbeza dengan di sini, walaupun mereka sangat cepat tampil ke hadapan, mengakui, malah menerima beberapa fakta dalam kes tertentu, tetapi tidak berkongsi apa yang sedang berlaku dalam siasatan yang sedang berjalan. Ya, maksud saya malah awak ada sebut tentang dokumentari yang akan datang dan beberapa penemuan yang kami buat dalam kes-kes lama yang belum selesai. Mereka ambil maklumat itu, tapi kemudian mereka terus berahsia dan tidak lagi berkongsi maklumat. Ia juga agak menarik kerana cara orang Australia bercakap sangat asing bagi ramai di antara kami di Amerika Syarikat. Walaupun kami memang faham apa yang mereka katakan, tetapi perkataan yang mereka gunakan. Jadi bila mereka kata kes bersejarah, bagi kami, mungkin kami fikir ini sedang mencipta sejarah. Sebenarnya, apa yang mereka maksudkan ialah ini adalah kes lama atau kes yang sudah lama tidak disiasat yang kami bawa semula dari sejarah untuk diteliti. Dan kami ada tanggungjawab. Sama ada kerana kemasyhuran individu yang terlibat atau hanya kerana mereka memang sangat berpandangan jauh bila melibatkan serangan seksual. Bahawa mereka sedang menyiasat jenayah atau dakwaan itu, saya patut katakan. Dan selain itu, maksud saya, anda dengar sedikit daripada Ruby Rose. Tapi saya dah buat penyelidikan sebaik mungkin tentang perkara ini dan saya bukanlah seorang peguam Australia. Nampaknya tiada isu tempoh had. Maksudnya, ia tidak terhalang oleh masa. Walaupun ini berlaku pada tahun 2010, masih ada kemungkinan liability jenayah untuk Katy Perry di sini, betul? Maksud saya, kecuali kalau saya melihatnya dari sudut yang salah. Tidak, saya perlu bersetuju dengan anda tentang itu. Dan sekali lagi, saya tidak begitu faham kod jenayah mereka dengan baik. Tapi kalau saya ingat betul, sekitar tahun 2007 atau 2009, mereka ada buat beberapa penyesuaian pada statut jenayah yang membenarkan pelaporan. Tiada had masa atau tiada jalan buntu bila melibatkan sesuatu yang masih berlaku. Sekarang, sama ada perkara itu memberi banyak kesan terhadap langkah seterusnya akan menjadi menarik kerana walaupun mereka mungkin kata, ya, kami pasti akan buka kes itu, kami akan lihat dan kami akan beri maklum balas. Itu tidak bermakna mereka akan dapat mengumpul bukti yang sudah lama ataupun bergantung pada keterangan saksi yang sudah lama. Tapi ia membuka peluang. Dan saya tertanya-tanya sama ada ini juga menjadikannya satu laluan yang jelas untuk seseorang sekiranya mereka memilih untuk mengambil tindakan sivil dalam kes ini berbanding tindakan jenayah. Ceritakan kepada saya bagaimana siasatan ini dijalankan kerana anda dengan Ruby Rose hanya mengambil kata-katanya sebagai benar untuk seketika. Ini adalah dakwaannya. Dia mendakwa dia pergi ke balai polis dan menceritakan pengalamannya. Bagaimana temu bual itu dijalankan dan apa langkah seterusnya selepas itu? Baik, saya rasa sebagai penyiasat, anda perlu mengambil kira. Pertama sekali, pendedahan yang lewat selepas trauma seksual adalah perkara biasa. Dan kita tidak sepatutnya berkata hanya kerana ia berlaku 15 atau 20 tahun yang lalu. Dan terdapat laporan yang berubah-ubah tentang bila perkara ini sebenarnya berlaku. Kita kini mula menumpukan kepada keterangan daripada contohnya Club Spice tentang bila peristiwa itu berlaku. Tetapi adakah itu sebenarnya episod yang sama? Kita tidak pasti. Tetapi anda perlu mempertimbangkan bahawa pendedahan yang lewat akan menjadi perkara biasa. Saya rasa perkara kedua yang kita perlu fikirkan ialah perkara-perkara ini mengambil masa untuk didedahkan oleh seseorang, terutamanya jika ia melibatkan pertemuan seksual sesama jantina. Kadang-kadang itu lebih sukar untuk dibincangkan oleh sesetengah orang berbanding yang lain. Tapi jelas anda perlu fikir, okey, kenapa perkara ini timbul sekarang? Dan anda perlu pertimbangkan hakikat apakah pencetus interpersonal itu, peristiwa atau kejadian yang berlaku yang menyebabkan Ruby Rose berkata, saya sudah bersedia untuk melakukannya sekarang. Sama ada ia hanya reaksi spontan, hey, saya akan beritahu orang yang dia menyerang saya, atau tidak. Kita tidak tahu. Maksud saya, kisah-kisah sebelum ini mengatakan bahawa dia menceritakannya sebagai kisah mabuk yang lucu. Tetapi sekarang, ia menjadi satu serangan seksual yang serius terhadap dirinya. Dan anda kena fikir, atau adakah mungkin ini sebenarnya satu pendekatan yang kurang baik? Dia sebenarnya hanya mahu membalas dendam atau sesuatu. Jadi bagi seorang penyiasat, semasa anda mengumpul dan cuba mencari bukti yang ada, anda juga perlu mengambil kira perkara-perkara itu. Dan tiada satu pun daripada itu bermaksud bahawa ini adalah cerita yang benar atau cerita yang palsu. Ia hanya bermaksud anda perlu pastikan anda mempertimbangkan semuanya.
Saya percaya bahawa Spice Market, kelab malam ini, saya rasa ia sudah ditutup. Saya pergi ke Instagram mereka dan saya rasa malam terakhir mereka adalah pada 1 Januari 2026 yang membuat saya tertanya-tanya. Macam mana mereka dapat semua? Adakah mereka kembali dan ambil semua rakaman dari tahun 2010? Adakah ia masih tersedia? Zaman berbeza, masa berbeza. Rasa macam semalam, tapi juga masa yang berbeza. Macam mana mereka lakukan semua ini? Kamu tahu, ada seorang bekas komander polis Victoria yang sudah bersara yang muncul di berita Australia bercakap tentang perkara ini pada masa itu. Dan saya kena setuju. Pertama sekali, mereka tak akan dapat apa-apa rakaman CCTV atau rakaman video dari tempat itu sendiri kecuali ada seseorang disebabkan oleh kemasyhuran orang yang berada di situ secara peribadi simpan rakaman itu. Saya rasa memang tak akan ada rekod rasmi di mana-mana, tapi pada zaman sekarang ni orang merakam di mana-mana saja dengan peranti mudah alih mereka. Mungkin ada beberapa rakaman video yang menyokong cerita ini yang akan dilihat dan diambil kira oleh polis Victoria. Macam mana mereka dapatkan semua tu? Maksud saya, ini kelab malam. Macam mana nak cari saksi, orang yang ada di situ? Dari mana mereka nak mula? Saya rasa ia bermula dengan fakta bahawa ia melibatkan Katy Perry dan Ruby Rose. Dan semua orang akan kata, oh, saya ingat saya pernah tengok atau rakam atau dapat video tu. Dan mereka mungkin akan pilih untuk berkongsi maklumat. Mungkin juga mangsa yang didakwa dalam kes ini menghubungi orang yang pernah dia bercakap sepanjang 20 tahun lepas dan mereka kata, saya ingat kejadian tu dan mereka sanggup tampil ke hadapan dan mengaku, ya, saya pernah bercakap. Jadi, mencari saksi walaupun dari 20 tahun lalu mungkin tidak begitu sukar, terutamanya memandangkan kemasyhuran individu yang terlibat. Bagaimana pula dengan kenyataan bekas pengurus itu? Apa pendapat anda tentang perkara itu? Pada dasarnya, sekali lagi, dia mengatakan bahawa mereka kelihatan mabuk, tetapi dia tidak pernah melihat apa-apa, tidak pernah diberitahu apa-apa atau melaporkan apa-apa yang boleh menunjukkan apa yang berlaku atau menyokong dakwaan Ruby Rose. Itu tidak bermakna ia tidak berlaku, tetapi dia adalah bekas pengurus. Saya harus katakan bahawa dia lebih boleh dipercayai berbanding ramai yang lain kerana dia tidak mempunyai kepentingan dari mana-mana pihak dalam perbincangan ini. Dan saya benar-benar memikirkannya. Jika seseorang didakwa telah diserang secara seksual di kelab yang dia uruskan, saya tidak pasti. Itu mungkin sesuatu yang perlu difikirkan. Saya rasa hujah anda sangat baik, tetapi dari perspektif risiko, dia mungkin berkata, hey, semuanya hanyalah sekumpulan orang mabuk dan tiada apa-apa yang berlaku untuk mengurangkan risiko terhadap syarikat. Saya tidak pasti sama ada ia boleh menjejaskan dirinya secara peribadi. Dan jika penyelidikan anda tepat dan syarikat itu sudah gulung tikar, saya rasa itu kurang berkemungkinan berbanding hakikat bahawa ini mungkin hanya seorang saksi bebas yang melihat tingkah laku mabuk setiap malam. Dan mungkin akan mengingatinya sekali lagi berdasarkan kemasyhuran sama ada ia berlaku atau tidak. Saya rasa awak memberikan hujah yang sangat baik. Dia juga tak perlu bercakap dengan media tentang perkara itu. Dan nampaknya, bekas pengurus itu telah melakukannya. Jadi itu satu mata untuk pihak awak. Maksud saya, dalam hal ini, dia sebenarnya tiada kepentingan pun. Kenapa perlu cakap apa-apa? Dia boleh saja kata, saya tiada komen, saya tak ingat atau apa-apa saja. Tapi dia memang sangat spesifik. Ya. Dan sekali lagi, saya rasa dinamikanya sangat berbeza kerana kemasyhuran orang-orang itu. Sesetengah orang mungkin sanggup mengambil risiko itu kerana mereka fikir ia memberi mereka detik kemasyhuran dalam tumpuan umum juga. Biar saya tanya awak ini. Saya ada sebut tentangnya di awal tadi. Beberapa interaksi lampau berkaitan dengan Ruby Rose dan Katy Perry. Jadi wakil Katy Perry telah menegur Ruby Rose kerana didakwa membuat kenyataan palsu. Dan saya ada sebut tentang pertelingkahan antara Ruby Rose dengan Warner Brothers pada satu ketika dahulu. Saya ada bercakap sebelum ini tentang dakwaan-dakwaan lain daripada orang lain seperti Anna Kendrick dan beberapa yang lain mengenai Katy Perry. Sejauh mana penyiasat melihat perkara itu dan berkata, baiklah, kita sedang meneliti dakwaan daripada Ruby Rose. Mari kita lihat dakwaan-dakwaan lain yang pernah dia buat. Baiklah, kita sedang melihat dakwaan terhadap Katy Perry ini. Mari kita bercakap dengan orang lain yang pernah membuat dakwaan terhadapnya. Maksud saya, adakah mereka bercakap dengan Anna Kendrick? Ia pun tiada kaitan dengan Australia. Dia membuat komen ini semasa muncul di rancangan Conan O'Brien pada tahun 2014. Sejauh mana mereka mengambil kira semua itu?
Kalau ini kes saya pasti akan melihat perkara-perkara seperti itu. Anda tahu saya telah kembali dan membuat sedikit penyelidikan tentang Katy Perry sebagai contoh. Lagu hit pertama, Saya Cium Seorang Gadis. Adakah itu bermakna apa-apa? Mungkin tidak. Tetapi dalam konteks ini, adakah ia boleh jadi menarik? Ya, bila anda lihat dakwaan yang timbul daripada mungkin beberapa tingkah laku yang agak melampau di pelbagai tempat, anda perlu ambil kira perkara itu. Saya ingat lagi semasa melalui peringkat awal mempelajari seni dan sains pemprofilan ini. Seorang bekas pemprofil duduk bersama saya dan dia berkata, ingat satu perkara mudah ini. Tingkah laku lepas boleh meramalkan tingkah laku masa depan. Jadi anda perlu mengambil kira jenis tingkah laku berulang yang dalam banyak kes semakin hampir kepada bahaya. Untuk menjawab soalan anda, saya memang ingin menemu bual setiap seorang daripada mereka dan bertanya, ceritakan dengan tepat apa yang anda ingat. Bagaimana pula dengan menemu bual Katy Perry? Bagaimana itu akan dilakukan? Adakah mereka memintanya datang ke Australia? Adakah mereka akan melakukan temu bual melalui Zoom? Maksud saya, bagaimana sebenarnya proses itu berjalan? Pertama sekali, saya rasa dia tidak akan bersetuju untuk bercakap walaupun mereka memintanya. Tetapi mungkin juga sebaliknya dia terpaksa tampil untuk mempertahankan namanya. Dan dia mungkin akan menaiki kapal terbang dan pergi ke sana serta berkata, saya mahu bercakap dengan anda sekarang juga. Masuk bersama peguamnya dan duduk untuk melakukannya. Saya rasa ini bukan jenis kes yang boleh anda wajarkan dengan berkata, kami mahu anda datang ke Australia dan menghabiskan 14 jam dalam kapal terbang hanya untuk datang dan menjalani temu bual mengenai kes ini. Mereka akan lakukannya melalui Zoom atau sesuatu seperti yang kita sedang lakukan sekarang. Adakah mereka akan datang ke Amerika Syarikat? Sangat mungkin, terutamanya jika mereka terus mendapat tekanan daripada komuniti atau daripada rakyat, media dan lain-lain, dan mereka mempunyai orang di sini yang perlu ditemu bual. Mereka mungkin akan berkata, hey, ini berbaloi untuk menghantar salah seorang detektif kami menaiki kapal terbang dan membiarkan mereka pergi bercakap dengan orang secara bersemuka. Saya ingin jelaskan dengan sangat jelas. Ini hanyalah dakwaan pada ketika ini. Hanya dakwaan yang sedang dihadapi oleh Katy Perry. Kita tidak tahu sama ada terdapat bukti sokongan atau bukti yang mengesahkan atau tidak wujud. Tetapi saya perlu, semasa kita bercakap tentang perkara ini dan kita bercakap tentang siasatan yang nampaknya telah dimulakan, berdasarkan apa yang anda tahu tentang prosedur jenayah Australia, bagaimana proses penangkapan dan pendakwaan dijalankan di sana? Ia sangat mirip dengan sistem kita. Maksud saya, dalam kes seperti ini, saya rasa mereka hanya akan mengeluarkan satu dokumen dan memaklumkan kepada peguam serta mengatakan anda boleh datang dan menyerah diri untuk diproses. Saya tidak pasti sama ada mereka akan membenarkan dia diproses secara digital dan kemudian perlu datang untuk prosiding jenayah sebenar atau tidak. Tetapi saya rasa ia akan dikendalikan hampir sama seperti di sini. Tetapi kita perlu ingat, maksud saya, di sini, kita mungkin akan menaikkan seseorang ke dalam kapal terbang dan mengekstradisi dia kembali jika dia tidak datang sendiri. Betul, itu satu perkara yang baik. Baiklah, Mike King, mari kita lihat bagaimana perkara ini akan berkembang selepas ini. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa, Tuan. Terima kasih, Jesse. Gembira dapat berjumpa dengan anda. Dan itu saja yang kami ada untuk anda buat masa ini di Sidebar semua. Terima kasih banyak kerana bersama kami. Seperti biasa, sila langgan di YouTube, Apple Podcast, Spotify atau di mana saja anda mendapatkan podcast anda. Anda juga boleh menonton kami di Peacock NBC. Jika anda ingin mengikuti saya, X, Instagram, rancangan News Nation saya, Jesse Weber Live, Isnin hingga Jumaat, 11 malam waktu timur. Jumpa anda lagi semua.